Last kita ambil lah. Liverpool. Last lah. Kita save Man it U. for the last lah. Mana Man U? Kita save Liverpool Wolves lah. Liverpool Oh, tough game ni, tough. Ini bodoh. Ini senang cerita memang kena menang bodoh. Gugam aku. Tough. Tak ada alasan. Macam mana Bal? Liverpool Kau Wolves nak menang boleh macam tak? mana pun suka hati lah. Janji kena menang. Ini memang kena menang. Kalau tak menang. Game ni Soboslai tak ada kan? Soboslai tak ada kan? Ya, Soboslai Tak suspend. ada alasan bang. Tak ada alasan Soboslai. Soboslai Kena tak menang. ada, Bradley mungkin tak ada juga. Isak tak ada. Ya. So macam mana? Zoboslai tak Oh, ada. yelah. Isak tak ada. Draw pun better kalah bang. Kalau draw baik kau kalah. Oh, kalau draw tu dah kira macam kalah bro. Ya. At home tau Bal. And they will play low block. Get ready. Wolves Saya ambil menang Definitely. 2-0 lah bang. 2-0. Game-game macam ni, peluang kau nak start KSA bro. This is the time slot you want to start KSA. This is the game. Okay, Kau play dua striker kat depan. Okay, jap. Bal cakap 2-0. Bal, kau rasa siapa 2-0. formation Bal? Pasal Zoboslai tak ada. Bradley probably not ni. Zoboslai tak ada. Bradley maybe not ini tau. Maybe not Frimpong lah main. Ya, Ya, Frimpong lah. kejap. Banyak ni. Kejap, aku tak habis lagi. Isak. Is out. You know? So, siapa kita main ni? Gakpo out. Salah tak ada. So, siapa yang kita main? Kau nak menakutkan kita orang ke apa ni? Itu aku nak tanya Saya- korang. Sebab tu saya aku Dulu aku yang tanya kau macam tu. Sekarang kau dah berani buat macam tu kat kita orang. tak, pasal aku risau. Itu yang aku buat video aku cakap Kau- macam mana kau kita ni- nak menang lawan ni, you know, Wolves. Kau ni, kau jaga sikit bahasa kau tu. Tak. So macam mana Bal? Macam mana Bal? Tambah lagi Dia sikit. tak Sekarang 2-0 Jose 2-1 Sa lah lah bang. begitu. Tapi struggle nak menang bang. Memang struggle. Siapa formation kita Mak? So okay, Curtis Jones, Gravenberch tengah, McTen, Words. Same line up. So tak, AKTK. ada lagi dua tu, AKTK. Kesah dia takkan main. Siapa? Tu aku kata this game dia kena play KSA. This is the game dia kena play KSA Tak. bro. Mat, kau cakap dah macam mana pun, Mat. Dia takkan start kisah, Mat. Bro, Soboslai tak ada this time. This time Salah tak ada, Gakpo tak ada, Soboslai tak ada. So who was going to play yang sebelah kanan tu aku tanya kau. Itu. Selain daripada Endo Kesah. pun dia takkan letak Endo. Indo Takkan dia taruh Endo bro. Jelas-jelas dia akan takkan play lah. KSA bro. Endo memang KSA takkan. bro have to start this game. Saya Betul tak? ingat kalau dia buat gila dia letak Ngomoha tu lah. Enggumo lah. Tak gila lagi lah bro kalau Gemuha tu. Aku tak Gemuk, rasa. Aku tak rasa dia Sebelah kiri. Enggumo, bro. Aku tak rasa bro. Aku tak rasa. Aku tak rasa. So, maknanya kalau tak dia kena main 4-4-2, dia kena start someone bro. Dia kena start either Bradley pun Kesah. tak main bang. Kalau Bradley Bradley pun tak sempat. tak pasal Zoboslai is ni. Kalau Bradley is out, Frimpong will play there lah. Yes, correct. Kalau Bradley main, so Joe Frimpong Gomez boleh pun tak main. ada. Ya. Bradley belum confirm lagi. Don't confirm. So kalau Tapi Bradley kau cakap main, injured tadi bro. Tak, kalau Bradley main Precaution, bang. precaution. dia Kita knock dia. kita assume Bradley tak ada. Kita assume Bradley tak ada. Oh Bradley tak ada. Kalau dia ada saya letak Frimpong. Tapi dia tak ada juga. Okay, Frimpong right tak. back lah. So Frimpong, okay lah, kita the back tu kita dah tahu dah. Frimpong probably Kerkes lah, dia nak main Kerkes tu. Konate dengan ni atas ni macam mana? Atas siapa yang dia main ni? Pasal Zoboslai tak ada. Ya. Siapa Dia tunggal? letak, saya rasa dia letak Frimpong bang. Tapi right back tu saya tak tahu siapa. Dia main atas. So Frimpong dia main atas. Frimpong main atas. Serius ah? Boleh dia pernah buat bro macam itu. Kenapa Cuma right peliknya, back tu sebab Soboslai tak ada. Tu Tak, saya memang. cakap Bradley tu. Takkan dia main Ramsey. Dia tak, aku tak rasa. Aku rasa Ramsey Dia packing pening order kat lagi situ je rendah bang. bro. Kat right back dengan belah kanan tu. Pening kat situ. So kau pening kat right back Aku pening kat side depan bro. Aku midfield dengan depan tu kita tak ada orang. So sekarang ni apa yang aku imagine, Tip. Sekejap Tip. Dia bukan masalah midfield dengan depan kita tak ada orang Tip. Kita punya bench pun tak ada orang Tip. itu yang aku ni Siapa yang, pula best tak ada orang? Nioni tu? Tak, Budak muda lah. Budak muda lah. Nioni bro. Player muda lah. Player muda. tak, Okay, dia boleh buat macam ni bro. Apa ya? Dia back 4 maintain. Back 4 sama. Back four Right. sama. Okay, tapi kanan lah Mal, kalau kau main Frimpong lah.
No, sekarang soalan Endo tadi, sekarang jadi isu kalau Bradley tak main. Betul? Betul. Okay, kalau Bradley tak main, the first candidate yang sebelah kanan tu tak ada orang lain dah bro. Memang Frimpong. Jelas. Atas pula. Number 6, Jones. 6.5 double pivot lah Gravenberch. Okay. Okay. 4, 2, 3. Sebelah kanan, okay kita reserve dulu. Nombor 10, Matt 10. Betul? Correct. Kiri Flo. Betul? Correct. Right? Depan Jones. AKTK. Yeah. So dia boleh guna Rio darut sana, Flo pergi kanan. Tu saja boleh buat. Ataupun Kesa duduk sebelah kanan. So Aku tak rasa Rio akan start 100%. So tak Aku tak rasa juga. And then ni aku perasan Amal, Arne Slot punya cara pemilihan of players, dia ikut packing order bro. Aku Bukan tak ikut nationality. dia nationality itu satu. Aku tak rasa dia Arne Slot dia ikut packing order. Dia tak ikut macam player ni form ke tak and things like that. Dia ikut status. Itu yang aku perasan. Betul. So Itu jelas. So kalau ikut status, aku rasa Keza is the one that is starting. At Ngumoa is after that bro. I don't think if he chose Ngumoa bro, I think that's it for Keza man. Tolong Ya, Keza. So to me Keza Start Keza bro. Yeah, I don't mind him starting Keza. So apa yang aku nampak lah, maybe lah untuk aku, kalau dia ni, kalau Frimpong, Kerkes, maybe ni aku feeling aku lah. Aku rasa dia main 4-4-2, dia main Gravenberch, Curtis Jones, and then Words and Mac, and then Kieza dengan AKTK kat depan. Bro, kalau dia main 4-4-2 diamond pun okey. Why not? Hari tu dia main. Depan kau taruh AKTK dengan Kesa. Correct. Tip of your diamond tu you taruh sana, kau taruh Flo. Yeah. Sini kiri kau boleh taruh Matt 10, kanan kau boleh taruh Gravenberch. Ketis pun boleh. Taruhlah Graf main bawah bro. Bro, actually aku nak dia main nombor 6, tapi looks like orang tua ni tak sedar diri. Dia suka Curtis Jones duduk bawah, Gravenberch duduk depan, play 6.5 hybrid punya midfielders. Okay fine, tak apa. So kau punya diamond dah complete tu bro. Flo, Gravenberch, Matt 10, Jones. Dah complete dah bro. Kau punya diamond tu bro. But Kesa main twin striker dengan AKTK di depan, dah solve the problem bro. Settle. Itu tak susah pun bro. Memang tak susah untuk kita. Memang sebenarnya kita dah tahu tu botak tu lah. Dia tinker. Kau tahu tak? So at the end of the day, sekarang ni aku rasa kan, dengan kita punya cara formation yang kita pilih dengan bertukar-tukar ni, macam mana untuk kita punya players tu gel bro? Aku betul rasa, nak adapt macam mana kan. Aku faham bro. Bertukar-tukar bro. Macam Endo cakap tadi, kita perlu kita tak ada default formation bro. Default setting tu tak ada bro. Tak ada. Itu yang aku dah cakap tadi. Kepala semua macam confused. Mana aku nak main ni, cara kena ni. Diorang ni bukannya pandai sangat sebenarnya. Okay, kenapa kau rasa kita tak ada default setting? Weh, tadi soalan akhir ke belum? Kau ingat pukul berapa dah ni? Orang nak tidur dah ni. Itulah. Okay. Okeylah. Aku tarik balik soalan, aku tak tanya dah. Bang ni apa ni, jawablah komen ni banyak. Jawab sikit komen kat bawah tu boleh lah. Berapa lama Isap macam mana? Apa dia? Aku dah bagi tahu dia 3 bulan, 3 ke 4 bulan. Isap. 3-4 bulan lah aku rasa. 3 bulan lah minimum. Ya. Risau kat AKTK tak risau pula. Itulah. AKTK kalau kita ni jawab sikit lah yang mana-mana dekat bawah tu. Ada soalan tu kau just jawab dulu ni, sebelum kita tutup. AKTK yang dah sekolah 8 tu tak risau pula. Ada yang cakap Jones main right back. Aku memang maki Arne Slot kalau dia main Jones right back. Aku sepak je gila. Nak main right back mengipik. Tak ada mana-mana. Ayolah saya perasan tadi Jones main right back. Tiba-tiba nak main Jones right back. Bukan aku tak marah kau. Sorry bukan aku marah Arne Slot. Sorry. Aku kalau dia nak main memang lubuk lah belah Jones nanti. Memang lubuk. Walaupun ingat kalau dia main terror pun bro, Frimpong main situ pun saya dah standby dah, memang lubuk ni. ni. Betul kau main up place out of position man. Aku juga tak memang tak gemar kalau dia main out of position. Cukup lah ni. Ya betul. Midfield kita dah kekurangan players. Mainkanlah players in the right position. Gomez tak ada. Gomez injured. Injured. Ya.
So itulah macam mana? Okay, kita wrap up bro. That's the last question. Last question for the day. Host kita lah patut wrap up. Nah, wrap up lah. Tu lah. Ustaz sihat, Ustaz sihat. Kamu wrap up. Ustaz sihat. Okay, so aku rasa cukup buat masa sekarang ni. Terima kasih kepada semua panel, kepada host kita yang tak berapa nasihat, Bambal. Aku nak tusah. Okay, so pada viewer semua, Dia rasa macam pelik bang tiba-tiba besar. pada viewer semua, jangan lupa follow kita orang punya project podcast kita, channel Follow sikit for bros. Follow. Okay. Follow. Follow lah for bros. Kita ada di TikTok, ada di Spotify dan kita ada juga di YouTube. Tapi buat masa sekarang korang follow dekat TikTok dululah. So follow juga pada kita punya panel atas sekali Bro Latif, Bro Time, Bambal, kita punya Otai kita ni, Rafa dan Reza TV. Otai. Apa pula Otai? Aku Terima je lah bang. baru Otai dah berapa sampai kali. infill. Okay, dan juga boleh follow Kau saya. kena duduk kat sana, jadi student kat sana. Minggu paling kurang. Otai. Kau seorang Okay, je dan lah juga pergi follow mas. saya Endo Rikilme. Okay. Okay So guys. insyaAllah. Okay. Okay. Okay, guys. Terima kasih semua. Terima Jangan kasih lupa semua. untuk like and follow. Jumpa bila kita? InsyaAllah. Terima kasih yang bagi gift. Kita umum Terima nanti kasih. lah bro. Okay, sekejap. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang daripada tadi duduk komen kat bawah tengok live feed kami ni. Thank you semua. Ini adalah pendapat kami semata-mata. Okay. Everybody agree to disagree. Betul. Alright. Okay. Dah. Okay. Okay, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Okay, lupa guys. guys. InsyaAllah. Nanti kita buat lagi. Okay, insyaAllah. Okay, Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.